Ibu kau dah pandai buat ikan mun tauco begini. Ikanku, habiskan kita ni. Kau jangan lari. Okey, macam biasa kita sediakan ikan dulu. Okey, kita potong sekali dengan tulang pun boleh lah. Semua part pun boleh. Lepas tu kita potong begini guys ya. Okey. Kepala dia saya biar dia begini. Supaya dia masih nampak handsome. Kita perap dulu, letak garam, chicken powder, ajinomoto sikit, lada putih, telurmu sebiji, tepung jagung. Kacau kan? Kita panaskan minyak guys ya. Lepas tu kita goreng dulu ikannya. Okey, lepas dia begini golden sudah, kita kasih naikkan dulu. Sampaikan satu kuali lagi. Letak minyak, masukkan bawang putih, masukkan halia slice. Lepas tu kita masukkan tauco manis dia ya. Lepas tu buka api, tumis sekejap. Sos tiram, kicap cair. Tu kita tumis sekejap. Wah, bila dia punya sos sudah naik aroma api-api. Kita masukkan chicken stock ataupun air. Masukkan rasa, lada putih, gula, ajinomoto dan juga chicken powder guys ya. Lepas tu kita masukkan ikan yang sudah digoreng tadi. Ambil satu penutup, tutup. Biar dia masak selama 5 hingga 7 minit. Selepas 5 minit, zap! Kita masukkan tahu goreng pula. Campurkan. Biar dia masak lagi dalam 5 minit begitu guys ya. Supaya tahu dia meresap dengan dia punya kuah-kuah guys ya. Okey. Okey, selepas 5 minit guys. Wow, tengok. Lepas tu kita letak sedikit tepung jagung supaya dia pekat sedikit guys ya. Allah. Lepas tu kita naikkan. Guys. Sana. Follow sekarang. Go.